PAS Sabah, prinsip hilang, kepentingan diutamakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat, salam sejahtera untuk anak-anak Sabahan yang saya kasihi. Apa kabar tuan-tuan dan puan-puan? Hari ini kita bersama kembali. Bukan untuk berselindung di sebalik bahasa kiasan, tetapi untuk berkata benar walaupun pahit. Meskipun tak sedap didengar oleh sesetengah pihak, sebab kebenaran kalau tidak diucapkan akan terus ditindas oleh kepura-puraan politik. Pada 12 Disember yang lalu, Adun PAS Karambunai akhirnya mengumumkan sokongan kepada kerajaan GRS. Tetapi 2 hari sebelum itu, pada 10 hari bulan Disember 2025, Tan Sri Muhyiddin Yassin sendiri, iaitu pengurusi Perikatan Nasional, memberikan jaminan bahawa PAS Karambunai kekal sebagai pembangkang. Soalannya, apa yang telah berlaku dalam tempoh 48 jam itu? Tanda soal. Apa yang memaksa perubahan mendadak dan memalukan ini? Tanda soal. Siapa yang sebenarnya memandu keputusan? Tanda soal. Dan apakah PAS Sabah benar-benar berjuang atas prinsip atau atas kepentingan peruntukan dana politik? Tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati, saya tanya terus terang sebab rakyat juga mahu tahu. Jangan khawatir, kita nak jawapan daripada PAS. Adakah PAS Sabah dan Adun Karambunai sudah begitu terdesak mencari dana dan peruntukan sehingga sanggup bersandar kepada GRS? Sebuah kerajaan yang mereka sendiri gelar sebagai perasuah dalam kempen PRUDU 17 baru-baru ini. Tanda soal. Dalam ceramah, bukan main hentam GRS. Dalam ceramah, bukan main maki kerajaan gagal, kerajaan boros, kerajaan rasuah. Tetapi bila dapat satu kerusi, bila mahu kekalkan legasi, bila mahu bina kekuatan 5 tahun akan datang, tiba-tiba boleh bersekongkol pula dengan GRS. Janji dalam kempen dibuang ke laut. Prinsip ditinggalkan di tepi jalan yang berlobang. Yang disembah sekarang bukan perjuangan, tetapi peruntukan dana politik. Lebih memalukan, GRS pula sanggup menerima PAS. Sedangkan selama ini GRS dan PN Sabah berperang mulut, berbalas kenyataan, berperang pengaruh. Tetapi bila PAS hulur tangan, GRS sambut dengan senang hati. Soalannya, kenapa? Sebab politik Sabah hari ini